Kalau nafas kucing kau bunyi kuat macam kucing aku tadi, kau jangan buat main-main. Itu tandanya saluran pernafasan dia tersumbat disebabkan batuk dan selsema. Bagi kucing, ini masalah besar. Badan kucing jadi lemah, hidung tersumbat, tak lalu makan. Kalau dibiarkan, kucing boleh maut. Kalau kucing batuk dan selsema, kau boleh try Nasal Ease dari NutraCat ni. Nasal Ease ni dapat membantu kucing untuk meredakan batuk dan selsema. Kau nak guna dia pun senang, kau cuma buka saja penutup macam ni. Lepas tu kau picitkan je dalam mulut kucing. Kau tengok tu, dia siap menjilat lagi. Itu tandanya dia suka Nasal Ease ni. Kau pun tak adalah nak bergaduh dengan kucing nak bagi dia sihat. Ataupun kau boleh campur dengan makanan kegemaran dia, dengan wet food ke, ikan segar ke. Mungkin cara ni lebih mudah. Sebelum ni badan kucing lemah, tak bermaya, makan tak lalu. Lepas 2-3 hari bagi Nasal Ease NutraCat ni, kucing jadi lebih sihat dan lincah bermain. Kalau kucing ada masalah yang aku cakapkan tadi dan kau sayang kucing kau kena dapatkan Nasal Ease dari NutraCat ni. Sekarang ni pun harga tengah ada promo, dapatkan 3 harga lebih berbaloi. Kalau nak dapatkan, tekan link dekat bawah.